kali Ustaz bagi tazkirah. Ambil video. Ni memang video. Ambil dekat tengah suara dia. Okey. Kalau nak cari makanan ni, Boleh. bukti dia nak dah. Cuma dia makan. Masya-Allah. Boleh. Loh. Okey. Tengok ni masuk majalah 3 ni. Ha? Jangan masuk dalam grup. Ha? Tak. Saya masuk ke YouTube terus. Famous terus cikgu. Keluarga pun nak nampak satu. Apa dia? Keluarga pun saya dah nampak. Keluarga. Tengok. Buat dulu. Layan dulu. Dapat auto eh? Ha? Dapat auto eh? Oh, selamat. Alhamdulillah. Lama tak tunggu? Sekejap. Sampai lah. 3 jam lah ya. Oh, sekejap je.
Satu juga dah sampai hotel balik. Aku lupis. Masalah tahun lah. 207 datang ke sini. Tak lagi. Tadi awak tahu ya? Ya? Mana dia pergi lautan? Jamal mas ajak langsung dekat belakang. Bila pengalaman kan. Sama sana. Ini dapat sekali jadilah. Alhamdulillah lah. Ini tertengkang balik tu. Tak apa. InsyaAllah apa? Dapat ni. Boleh lagi tu lah. Tak boleh tentang sekali. Tak baik di mana? Kata marau dah. Ada nak lepas. Dah lama kita berdoa. Itu lagi pecah. Lagi. Yang kat dalam tu. Bukannya ni payung eh? Ini payung. Ni payung. Yang kat dalam memang terbuka tengah-tengah. Oh, ini payung. Payung. Umbrella. Sama lah bah. kan बात चले आ जाए ना होटल से ऐसा कि कोई ना खाना ना हो Rapat-rapat. Duduk belakang ustaz nanti tengok. Pergilah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ni kita berada di dataran Masjidin Nabawi. Jadi tengok hotel-hotel ini dalam masa 2 tahun akan dirobohkan. Semua dah di pembesaran masjid sampai ke jalan raya besar. Okey, hebatnya Madinah ini, kesan daripada ajaran Nabi SAW. Kita tengok Datuk Bandar Madinah mensyaratkan bangunan tidak boleh melebihi 14 tingkat. Paling tinggi 14 kan. Yang VIP kita semalam penduduk kita 14. Masa ada lift okey lah. Kalau tak ada lift dia naik tangga 14. Jadi hotel hanya tinggi 14 tingkat. Menara masjid lagi tinggi daripada hotel. Dan kat sini standard dia sama. Lift mesti sekian, bilik makan sekian, bilik sekian. Bilik tak boleh lebih 5 orang. Syarat. Kalau dia letak lebih daripada 5 orang, satu kesalahan. Antara banyak-banyak hotel ni yang paling mahal sekali tu, yang ujung tu overall hotel. Satu malam 6,000. Yang atas tu menghadap Masjidil Nabawi. Yang ustaz yang bawah-bawah tu sikit yang Cokiang punya 4,500. Yang Cokiang 4,500. Tak pernah duduklah kat situ satu malam masa Johor nak ada bincang nak uruskan hotel ini. Rasa macam tak nak tidur lah. Saya. Najib datang pun duduk kat atas tu 6,000 satu malam. Okey, payung ni payung teknologi daripada Jerman. 1.2 juta USD satu payung ini. Dia ada berapa payung? Ada 215. Ustaz tak bilang, ustaz panggil Bangla, ustaz tanya, "Bikam ada dukuliha?" Dia kata mi'ataini wa khamastashar. 215. Kalau Bangla tu tipu ustaz, maka salahlah maklumat pada pagi ini. Ustaz tak larat nak bilang, kecuali ada jemaah nak bilang, ustaz dipersilakanlah. Okey, ini pintu 25. Mana pintu 25? Kat situ. Wanita masuk Raudah. Wanita nak masuk Raudah melalui pintu 25. 24, 25 kat sana. Wanita masuk Raudah pukul 7 hingga pukul 10. Pukul 1 hingga pukul 3. Pukul 9 hingga pukul 11. Ada nak tanya setakat ni? Di bawah ni tempat kita pijak ni ialah parking kereta. Ada highway, satu hujung sana, satu hujung sini. Ada jalan raya di bawah ini. Okey, terus perjalanan. Nanti pergi lagi apa? Nanti pergi lagi ke mana? Semoga. Tak ada lelaki. Berapa? Tadi pukul tak, dia cerita perempuan tu. Tadi pukul 7 sampai pukul 10. Maknanya kita pukul 10 kita dah boleh try. Oh, benar lagi? 10. Lepas tu 1 sampai 3. 1 sampai 3 perempuan. Yelah, ni kita cerita perempuan. Selain itu lelaki. Apa? 7 sampai 10 7 sampai 10 perempuan. Ha. Lepas tu 1 sampai 3 perempuan lagi. Lepas tu 9 sampai 11 perempuan lagi. Ini lelaki? Lelaki selain daripada tu lah. Oh, gitu. Itulah. Maknanya lelaki lebih lah masa. Tapi perempuan.
Hotel Najib ni kan? Najib ada anak kubur. Najib ada anak kubur je. Tanah kubur? Oh. Ke bawah bukan ke atas lah. Lain dia pakai orang punya duit. Kena doakan dia kat sini memang ni. Ha? Doa apa? Ha? Doa apa? Tengah tadi kubur. Nampak macam tak mainan. Ni Ustaz cakap dia buka bila? Dia buka waktu panas tu. Panas. Betul lah, Ha. tengah hari. Ha. Tapi macam dulu kalau musim panas ni sebenarnya pagi-pagi dah buka lah. Tapi ni setakat terik, tak panas. Lagi 2 tahun nak runtuh dah. Mana? Ni kata, tak kata. Yang besar ni. Ha, pekarangan. Okey. Okey. Ini baju tak?
边呢，没有反正给你给家里想办法做出来就好，就不用讲说。No. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak kiri kanan ni tempat minum air. Tapi ni dipanggil drinking water. Air biasa. Air Zam-Zam hanya di dalam masjid saja. Air Zam-Zam. Tempat diproses air Zam-Zam datang daripada Mekah, daripada lori dihimpunkan pintu 15. Pintu yang kita masuk tadi, tapi yang pintu yang satu lagi 15 juga. Di situ tempat diproses air Zam-Zam, diagihkan dalam tong, dimasukkan dalam masjid dan sebagainya. Okey, di hadapan kita ini yang ada dinding tu, ada pagar tu, adalah perkuburan Al-Baqi'. Perkuburan Al-Baqi', di sini dikebumikan Sayyidina Uthman bin Affan. Di sini dikebumikan Fatimah Az-Zahra. Di sini dikebumikan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Di sini dikebumikan Abdurrahman bin Auf. Semua isteri Nabi 11 orang kecuali 2. Pertama Khadijah di perkuburan Ma'la, Maimunah tepi highway antara Jeddah ke Mekah ada satu bangunan 4 segi, itu kubur Maimunah. Yang lain semua dikebumikan di sini. Semua anak Nabi, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Anak Nabi ada berapa? Ada 7. Jadi ke-7 ada di sini. Termasuk Ibrahim, anak dengan Maryam Al-Qibtiyah. Perkuburan Al-Baqi' adalah perkuburan yang pertama akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Maksudnya apabila berlaku semua mati, dibangkitkan semula, mula-mula sekali nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian yang kedua dibangkitkan ialah perkuburan Al-Baqi' ini. Ketiga barulah perkuburan Ma'la di Mekah. Cuba bayangkan, daripada zaman Nabi dahulu 10,000 sahabat ada dekat sini. Kebanyakan para sahabat apabila Rasulullah wafat, dia keluar daripada bumi Madinah. Sebab dia tidak boleh duduk di bumi Madinah ini, nanti dia menangis sepanjang masa kerana rindu dan cinta kepada Nabi SAW. Kalau kita baca kisah Bilal bin Rabah, cukup menyayat hati. Apabila Rasulullah wafat sahaja dia menangis sehingga dia tidak boleh duduk di Madinah ini. Lalu dia minta izin daripada Khalifah Islam pada ketika itu untuk keluar daripada bumi Madinah. Dia berada di Syria, di negeri Syam. Beberapa lama dia duduk kat sana sehingga pada suatu malam dia bermimpi Rasulullah datang kepada dia, "Wahai Bilal, begitu keras sekali hatimu. Wahai Bilal, begitu keras sekali hatimu. Sudah lama kau tidak menziarahiku." Apabila dia bangkit saja daripada tidur, dia bagi tahu kepada keluarga dia, maka dia pun bergegas datang ke Madinah ini. Dan dia tidak berhenti di suatu tempat pun untuk menghilangkan penat dan lelah. Sebab dia takut lambat sampai di Madinah. Sebab Rasulullah ada hadir dalam mimpi dia.
Apabila dia datang ke Madinah ini, dia menangis di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis. Apabila dia reda sedikit, khalifah minta, "Ya Bilal, kamu dah ada kat sini, kami dah lama tak dengar kamu azan, maka azanlah." Tapi dia tak nak, aku tak boleh. Sehinggalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain, pujuk Bilal, "Wahai Bilal, kami rindu suara kamu, kami nak dengar suara kamu." Apabila oleh kerana cucu Rasulullah minta, maka dia pun setuju. Dan dia pun melaungkan azan. Baru je 2-3 perkataan sampai asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus Bilal pengsan. Tak boleh kerana dia ingat masa-masa dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun begitu. Kita tidak pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah hidup masa hayatnya, sezaman dengannya. Tetapi kita mampu mengikuti ajaran yang dibawa olehnya. Rasulullah bersabda, "Sesiapa yang menziarahiku ketika aku wafat, seolah-olah dia menziarahiku ketika aku hidup." Walaupun Rasulullah wafat, Rasulullah tahu bahawa kita daripada Malaysia, daripada Kuala Lumpur, daripada Alustar, daripada Gelang Patah, daripada Johor Bahru, hadir, datang pada hari ini menziarahi dia. Sudah tentulah dia berterima kasih dan bergembira untuk menemui kita. Jadi sebelum apa-apa, baik kita bagi salam dahulu kepada penghuni Al-Baqi'. Ikut Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dara qaumin mu'minin. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Antumul awwalun wa nahnu lahikun. Salam sejahtera wahai ahli kubur. Kamu pergi dahulu, kami akan menyusur kemudian. Salam sejahtera wahai tempat tinggal orang-orang mukmin. Engkau dahulu, kami akan menyusur kemudian. Moga-moga Allah merahmati kamu dan merahmati kami semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita maju ke depan untuk pergi bagi salam kepada Rasulullah.